FCC untuk manfaatkan bonus MCP yang kita ada ni sangat luar biasa. Kita bukan sahaja boleh tukar cash, kita bukan sahaja boleh reinvest, kita dapat tukarkan dengan barang, dan yang best sekali, kita boleh tukarkan bonus MCP kita kepada point. Dan sebenarnya MCP kita ni adalah aset yang sangat luar biasa. Dia aset. Kalau anda nampak ini sebagai aset, anda tak akan buang aset anda akan jual aset anda. Okay? Patutnya kita menambah lagi aset. Sebab bila sampai sistem point nanti, okay, kalau tengok ni, ini antara gabungan 3 industri yang berada dalam satu platform, iaitu MMC. 2B, 1D. Network marketing adalah industri yang $1 billion. Okay? Periklanan online adalah industri yang $1 billion. Setuju tak? Setuju. Ya. Facebook, Google, Amazon, eBay, Alibaba itu adalah online advertising platform. Billion tak? Billion. Okay? Dan digabungkan dengan platform cryptocurrency yang bernilai $1 trillion. So kita sangat beruntung kita berada dalam satu platform dengan gabungan 3 industri. Kuat tak platform ni? Kuat. So di sinilah yang membuatkan keempat kekuatan yang saya sebut tadi, membuatkan platform MMC tak ada sebab untuk tutup, dan insyaAllah satu platform yang terus akan berada di pasaran sampai bila-bila. Amin. Dengan 6 kekuatan komuniti withdrawal akan membuatkan platform MMC akan terus boleh berkembang dan bertahan di dalam pasaran, insyaAllah, untuk kita menikmati bonus yang disediakan oleh MMC. So jangan lepaskan peluang ini. Kita dah terlepas untuk memegang Bitcoin pada harga yang paling rendah. Kita dah terlepas dah. So kali ini jangan terlepas lagi, sahabat-sahabat yang ada di depan saya dan juga yang berada dalam Zoom. Okay? Kita perlu, yang belum bermula, kena bermula sekarang. Yang dah bermula, pastikan menggandakan MCP anda. Dengan 3 cara kita boleh gandakan. Dengan cara kita jadi penyimpan bijak, dengan cara kita buat 3-2-3, dengan cara kita jual barang di dalam Genshin Marketplace dengan menerima MCP. Ini 3 cara kita nak mengumpul MCP yang banyak. Okay? Dan insyaAllah dengan MCP, aset yang bernilai, inilah yang akan membuatkan kita dapat menikmati pasar point, dan insyaAllah pasar untuk kita dapat keuntungan yang lebih berlipat-lipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga yang belum join, cepat-cepat lock position anda. Jadilah penyimpan bijak dulu. Kepada yang dah join, tahniah saya ucapkan, anda sedang memegang aset yang sangat luar biasa di dalam platform MMC. Okey, so, sampai di sini saja perkongsian. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang hari Khamis. Setiap hari Khamis dengan program yang kita sediakan, kita ada bacaan ratib, maghrib bersama-sama, solat isyak bersama-sama, makan bersama-sama, dan berkongsi ilmu bersama-sama setiap hari Khamis di Wisma. Dan seterusnya hari Isnin, insyaAllah di session 13. Dan support sistem kita Zoom setiap hari Isnin sampai Jumaat. Okay, 2 kali sehari. Luar biasa, 2 kali sehari untuk support sistem, untuk memastikan anda semua lebih faham tentang platform, dan untuk nak mengajak kawan-kawan anda mendengar penjelasan yang lebih jelas tentang platform MMC. Dan insyaAllah jadilah penyimpan bijak yang boleh dapat keuntungan 10 kali ganda. Jadilah pesara yang bijak untuk menggandakan lagi pendapatan anda, simpanan anda, supaya kita boleh bersara awal. Dan insyaAllah dalam MMC kita akan pastikan duit kita bekerja untuk kita. Kalau duit itu tak bekerja untuk kita, kita terpaksa kerja sampai mati. So nak duit itu bekerja untuk kita tak? Jadilah penyimpan bijak, jadilah bersama bijak dalam platform MMC. Mula untuk bersama dalam MMC. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum pada semua, dan insyaAllah sebelum kita akhiri kita punya sesi malam ni, okay, kita buat sedikit dalam semangat. Boleh tak? Tahu tak platform MMC? Bila saya sebut MMC, boleh tak ada bagi semangat? Power. Boleh tak?
Semoga ini menjadi semangat yang luar biasa dalam diri kita dan untuk memastikan kita akan terus berjuang dalam platform yang sangat luar biasa ini. Ready ke ready?